bilik kami dua ambil ya, sekali dengan breakfast, sekali dengan dinner lah malam tu. Dalamnya pun bubble tent tu, macam dia lah. Kami orang tu nak dinner, suruhnya nangga show tu dulu. Kena korek makanan tu lagi daripada dalam tanah. Taklah kita nangga apa benda keluar dari sini ya. Makanan yang dalam ialah sitok daging ke. Oh ya, banyak makanannya. Oh. Sarawak. Ini apa hashi? Ini apa? Dah macam biak kat asrama ni orang. Nak queue, nak makan. Selamat pagi. Dah memancar dah matahari kat luar. Saya tak cakap apa ni. Tutup bang. Kami duk nak balik dah. Dah habis dah bercuti dekat situ semalam aja. Okey, apa yang boleh kami madah dekat kawasan tu? Tinggal dekat situ 72 dinar. Jadi semalam okeylah, berbaloi lah. Sebabnya sediakan makan pagi dengan dinner sekali. Breakfast dengan dinner sekali. So berbaloi lah. Untuk makan malam semalam yang kami orang makannya. Mun bagi kami lah, mun ikut tekak kami lah, nya biasa-biasa aja lah, nya bukan yang macam luar biasa gila. Asalnya just biasa-biasa aja, tapi saya dah komplain dah, saya dah isu apa dah. Berbaloi dengan harga yang kita bayar. Mungkin kita nak rasa nak lebih lagi, mungkin kita kena bayar lebih juga lah. So 70 juga jadi untuk dua orang, memang okey lah, memang berbaloi juga lah. Kami dua dapat diam dekat situ, nangga view ke datuk semua. Mun mau tinggal dekat yang lebih mewah lagi, dekat tent yang lebih mewah, banyak lagi dekat luar ya. Ada lagi tent yang lebih mewah tapi mahal lah harganya. Dia terpulangan cita rasa masing-masing. Tapi situ nice lah. Very quiet. Okey, ya Muhammad tekan ngantar kami dua balik ke depan nun lagi lah. Dalam 20 minit juga lah nak pergi ke depan nun ngagak tempat kami dua pun ke kereta. Okey bang. Allah Akbar. Bye. Saya buat video dulu. Lepas tu kami dua nak ngagak Madaba, ngagak Akmal pula. Hari tu Akmal pun last day, last papernya exam juga. Last day untuk grade 11-nya. So balik untuk sama break. Dekat nak 3 bulan kelak di rumah. So, malam tu flight kami orang balik sama-sama ke Saudi lah. So tu masih lagi dalam area Wadi Ram. On the way kami duk nanggar ada ladang watermelon. Yang orang tengah ngutip watermelon. Besar-besar je watermelon kat situ.